Kita pergi mana kakak? Oh, yang I buat pedicure hari tu. Itu is the last one lah. Okay. Hi. Okay. Where we are going? Wetland Studio Putrajaya. Actually, it's a last minute punya plan lah. Because of diorang dah hadir dekat rumah Shin this week. Diorang balik dekat sini. So I pun plan lah nak bawa diorang pergi studio wetland tu. Sebenarnya dah lama dah buka wetland tu, tapi kita tak berkesempatan untuk pergi. Sebab yelah, ada banyak program activities. But this time I tak tahu nak bawa pergi mana. So I bawa budak-budak ni pergi sana. So now we are on the way to pergi dekat wetland. So sekarang ni dah lambat tau. Actually kena ada kat sana 3:45. Tapi biasalah, tak I seorang je yang uruskan budak-budak ni. Jadinya lambatlah cerita dia. Kalau ikut Waze kat sini 47 minit kita akan sampai dekat wetland tu. Tiket I dah beli online. So should be no problem. So I just pergi sana je untuk redeem the tiket je lah. Okay. So bila dah sampai sana nanti kita akan buat vlog lagi. Okay. Okay guys, basically kita dah sampai dah Wetland Studio. I tadi daripada sana jalan ke sini, ingat parking kat depan ada lagi, rupanya sah. Tak ada parking. Parking dia very limited. Adalah kat sana tapi jauh. So nya I kena buat satu lap. Okay, but alhamdulillah kita parking je kat belakang tu. And now kita nak pergi dekat entrance nak redeem tiket. Okay guys, happy tak? Okay, adik nak tengok apa ni? Oh, okay. Jom jalan. Tu wetland. Tu entrance dia. Kat depan sekali entrance dia. Oh. Ya sayang. Wetland Studio. Kecil lah. Okay, this is the entrance dia. Ni entrance. Kejap lagi I cerita lah berapa ringgit untuk masuk sekali masuk ni. Now I bagi budak-budak ni masuk dulu. Okay, this one is the entrance guys. Entrance. Ya sayang. Dinosaur. Wow. Okay, go and stand there. Depan dinosaur ni. Cepat. Okay, cepat. Ni, apa ni? Hai. Oh, ambil gambar dulu. Come adik, come. Adik, sini. Okay, jalan. Dia macam one way macam tu. Wow. Adik. Mariam okey? Saya tak okey. Ya. Dia macam avatar kan sayang? Kan? Careful. Apa? Kenapa? Nak pergi mana dulu? Sini. Insetopia. Oh, memang ke sini pun. Wow, what's that, Dik? Hello. Sini dulu. This we call lantern bug. Mariam. What's that? Ooh. Tengok ni. Ada tu nanti tepi kan nak ambil gambar. Yes. Okey, duduk sana cepat. Mariam tengok ni, sayang. Mariam tengok ni. Laba-laba. Ini dekat avatar. Cantik.
Ni? Mariam, what is this? Ladybug. Tengok, laba. Banyaknya laba-laba. Pusat sini, pusat sini. Ya sayang. Apa tu? Sini, pusat sini, pusat sini. Ya. Hey, look here. What is this? Ni. Apa tu? Nanti nyamuk gigit. Ni, tengok ni. Adik tengok ni. Jom. Jom kakak sini. Kakak, where are you going? Where? Adik, come hold mommy hand. No lah, mommy ada. Come. Hi dinosaur, bye. No lah. Dinosaur sleep. See? Jom. Cucu. Adik nak pergi toilet tak? Pergi toilet. Brachiosaurus. Got here one. Okay, go. Baba Blue. Okay, go. Go first. Go first. 1, 2, 3. Alamak. Go. See? Baba dinosaur. There? This one also dinosaur there. This one, adik. This is very Spinosaurus. Wow. Tu paling besar. Ni pun ada juga. Adik, are you okay? Baby okay? Pada mami. Baby mana mami? Baby okay ke? Siapa pun dia bergabung. What happened? Banyaknya gigi dia. Jom. Tu tengok telur dia. Telur dinosaur. Ni. Tengok telur. Berapa banyak telur? Count. 1. 100. Okay, Nina sekitar 36 juta tahun lalu. Spesies dinosaur yang telah dikenal pasti. Di ujung sana tu, Stegodon. Spesies gajah yang pupus lebih kurang 50,000 tahun dulu ketika zaman batu. Sayang kan? Begitu banyak spesies haiwan yang telah pupus. What the hell? Dinosaurs are a category of reptiles that lived on Earth about 245 million years ago. Terkenal. So now kita basically dekat dunia dinosaur world. Yang ni tak bergerak lah. Yang tadi kat sana tu semua bergerak. Comelnya. Okay, duduk sini mami ambil gambar dia cepat. Yang ni bergerak. Imagine kakak, itu tengok mata dia kelip-kelip. You imagine zaman dulu kan, takut kan? Macam Tobi. Jom, let's go. Okay, jom. Jom adik, come. Wow, this one. Ni apa nama dia sayang? Oh, Stegodon. Bapak besar gila.
Besar tak adik? Ni jungle gif. Jom, let's go. Oh, ni kita dah masuk kawasan jungle. But okay lah kan, tak ramai orang. I think ramai yang tak tahu kot this place. Tapi bergerak. Come on, Mio. Aku sepak wanita. Hi Tapi. Say hi Tapi. Tapi wanita. No lah, dia tak ada apa-apa, dia patung. This one, dia tak gerak. Jom jalan, let's go. We call is Tape. Asian elephant. No lah, jom lah. What is this adik? Crocodile. Okay, let's go. Jalan lah sayang. Wow, what is this? Borneo orangutan. Adik, Borneo orangutan adik. Ni tak ada bunyi kot. Yeah. Tiger. No, this is bird. Adik okey? Mariam takut. Dia patung lah Mariam. Dinosaur gigit orang ke? Gigit? Dia makan. Okay, ini ada besi. Ada, tengok ni Mariam, come. Wow, adik. Ni cepat, kita dah masuk dalam the deep sea treasure. Ni jalan dengan adik. Mariam, come. What is this adik? Water. Mariam. Dah jadi macam Water. Macam ubu-ubu kan. Now, adik wait. Now kita dekat dalam marine monsters. Megalodon. Adik, come. Hold mami. Wow. Ini tak nak pegang So big, Mariam. So big, Mariam. Pasal ni punya dari Saya pergi mana? Keluar. Ocean. Oh, tu pergi ocean. Kita tengok sini bila Come, jomlah jalan. Tak adalah, dia dekat dalam ni. Adik. Ini semua, you know what? This all the, apa tu? Lautan dalam. Kita kan laut kan dalam kan? Dia lagi dalam. This is the, apa? Binatang yang dekat dasar laut yang dalam tu. This. Kan adik? Oh, adik main apa ni? Jom, jalan lah kakak, jom. Wow, adik, what is this? Shark. Besarnya Mariam, shark. Mariam, come. Besar Medina takut. Kakak, you takut ke? Come, kat mami, come. Jom, adik, come. Dia tengok fish lain. Ni Plesiosaurus. Mariam kat sini dia tak takut. Dinosaur dia takut. Sebab kakak dia di situ dia takut. Adik ni adik, come. Ni adik. Mana? Dinosaur. Kat atas pun ada. Now kita dekat ocean.
Ni apa? Crystal ke? Cium adik. Pecah kau ni. Jom. Jom kakak balik. Ni ada apa? Ada apa? Oh ni. Ini burung. Dia ingatkan dia burung tadi. Oh, Keluar sini. Ni jalan kita masuk tadi ke? Oh iyalah. Yelah. Betul. Okay, turun bawah balik. Dia kata turun bawah kan? Jom adik, jom. Cute. Okay, let's go. Jom. Ni dia punya souvenir. Exit lah. Ni exit. Okey lah. Nak-nak I takut dia duduk kat dalam ni dah lama jadinya. Kita pun exit lah Ni jalan yang kita masuk tadi. Careful ke bawah tangga ke? Cafe. Wow. Ni Rimba Cafe. Macam mana kita nak keluar ni? Ya. Macam mana kita nak pergi exit? Oh, exit sini lah sayang. Baby sini. Sini. This is the Rimba Cafe. Kalau korang nak minum-minum, korang boleh datang sini. Wow. Adik, kau kedai ke tu? Lah. Nak apa? Aiskrim ke? Tadi dah makan aiskrim. Basically kita orang lepak dekat Rimba Cafe ni. Dia adalah you nak air ke, tapi tak adalah menu-menu masakan dekat sini. Tapi kalau you nak leisure-leisure, okey lah. And surprisingly tak ramai orang. So, okey lah. Kawasan pun luas macam ni. So, diorang nak makan aiskrim. Makan one ice cream and share, okey? Sedap tak? Boleh tak Mami nak sikit? Boleh stop Mami sikit tak? Allah. Sedap. Careful adik. Adik mana dia bawa ni kot. Mana dia bawa adik punya ni. Kakak baik-baik kakak. Nah, adik. Sejuk. Doktor kata apa? No ice cream kan? Tak ada apa-apa. Dia batuk and sesama but still nak makan ice cream. So macam dah tak apalah. Okey lah. Kalau batuk nanti Mami tak tahu Mami kata kalau batuk makan ubat. Tommy kata batuk makan ubat. Ini apa pasal dia punya ni? Kena titik ke? Gatal Dia tak gambar. Saya kata ni. Ya, adik tu sama. Adik tumpah. Jangan adik. Kau kau. Is it nice? Basically, I macam plan nak pergi
store kot, tapi tengok dulu. Tengok keadaan. I tak janji, okey? Dia makan elok tu tumpah. Kita orang baru je keluar daripada Wetland Studio Putrajaya. Okay, duration yang kita orang masuk dekat dalam tu lebih kurang, tadi dalam 15 minutes, 20 minutes, macam setengah jam lah. Okay lah. And kalau korang tak tahu nak pergi mana, bolehlah bawa budak-budak, because faster hujan. Sebabnya dalam tu pun semua bergerak. Dia macam dinosaur tu bergerak-gerak. So okay lah, interesting. Tak adalah dia bosan, budak-budak tak adalah bosan. And dia beraircon. Tu yang penting. Oh! Allah, sayang. Okay guys, Alhamdulillah kita dah masuk dalam kereta. Totally dekat luar tu panas and dia macam gerimis sikit lah. Okay, overall, how much you give? 10 over 10. 9. You bagi 9. Kenapa you bagi 9? Because the move of the dinosaur was amazing. Okay, dia move lah. Dia dinosaur dia tu bergerak. So kalau korang nak bawa anak-anak korang, tak adalah rasa macam bosan. Ada setengah kan macam tak bergerak, dia tak ada movement tau. But dekat sini, dekat Wetland Studio Putrajaya, dia bergerak. So worth it lah kalau korang masuk. Kalau korang nak lebih detail, korang boleh tengok dekat dia punya website, Wetland Studio Putrajaya, ataupun korang tengok dekat Klook, ataupun korang tengok dekat macam I beli dekat user guide macam tu lah. So nanti I letak dekat tepi ni, nanti you guys boleh check out dekat situ. Dapat murah. Okay, boleh lah, best lah. So kita orang spend je kat dalam tu dalam minit, dalam 30 minit macam tu. And okay lah, for experience, korang tak tahu nak pergi mana Putrajaya, boleh berdatang sini bawa budak-budak. Okay, bawa anak-anak. Tengah minum susu dekat belakang, kehausan. Okay, so I tak tahu nak plan pergi mana. Tengoklah macam mana. Kalau apa-apa nanti I akan update korang. Okay, now basically kita orang dekat di puzzle. Tadi kita orang keluar daripada Wetland tu, I decided untuk pergi di puzzle sebab I tak pernah sampai di puzzle. So okay lah. So I bawa diorang masuk MPH sebab I malas nak pergi IOI ke, I malas nak pergi tempat-tempat yang crowded. So kita pergi sini. Wow, Mahalnya dapat pasal ini. Itu papa pula. Papa Shola. What is it? Oh, Apa tu? card. Cute-nya. Ni apa kakak? Ni. Tracking cards. Ni apa ni? Macam buku tu. Puzzle lah. Bukanlah puzzle. Mana yang bahagian tu? Bahagian komik-komik kat ni. Kakak ni kejap lagi kita boleh tengok sayang. Pegang dulu. Nanti kita tak balik. Okay? Nak begitu. Yelah. Okay, ambil lah. This one you know tak? This one tak boleh makan. You know? Tadi kita tengok. Spiderman. Adik. Dia dalam fasa suka Spiderman. Ada mineral water. Kejap lagi ambil mineral water Mami nak. Spiderman. Jom tengok dekat bahagian belakang tu. Tu, come. Adik, come. Adik. Spider. Ni crazy RM5. Macam cari apa dek? Cute lah kakak. Kakak, this one for journal kakak. Yes. Cerita apa tu? Oh ya, pakai. You nak tak ni?
Kakak, you put, letak balik dulu. Sekejap lagi kita nak balikkan mau ambil. Kakak. Okey, kakak bagi dia. Kakak bagi dia. Kakak. Comel. Kakak, Mami nak tengok dekat bahagian sana. Mana Nana? Oh, comelnya. Okey, dah buka. Adik nanti dapat bag lah, adik. Dia dapat bag. Okey, bye-bye. Jom. Kakak, sekali. Ya. Saya macam dia tu. Ini saya tanya lah. Semalam. Tu kakaunya lah, baby. Tu kakaunya lah. Lah, betul kakak. Tengok tu kakak. You punya ni. Okey, jom let's go. Bagnya lah. Tak payah berkenan. Ayo buka lah. Tak boleh, you need to pay first. Baru boleh buka. Mariam tak boleh buka. Bayar dulu sayang. Cantik ke? Jom adik, jom. Jomlah adik. Marah in the face. Tak buku. Here. Come. How much? Yelah, because this one tak ada ni. Tak ada promotion. Sekarang tu yang komik tak balik. Nak balik. Nak pergi ambil komik tu tak? Nak tak? Kakak, adik jom let's go. Jom. Dia lah tu. Okay, let's go.